Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni kita buat apam solo atau apam berinti kelapa lah. So jom. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Ni paling simple dan senang sangat-sangat guys. Korang boleh buat dekat rumah. Yang tak pandai buat kuih pun boleh cuba. Masukkan tepung gandum 1 cawan dan lagi 1/2 cawan. So kata ni tak banyak pun untuk korang yang baru belajar. Korang boleh cuba, okey? So masukkan 1/2 cawan tepung beras. Jenama apa pun tak kisah, okey guys? Boleh saja. Dan saya masukkan gula 1/2 cawan. Saya masukkan minyak 3 sudu makan. Saya pakai minyak botol je. Okey. Saya masukkan yeast. Saya pakai paket macam ni. Saya masukkan 1 sudu makan macam ni penuh. Okey. Untuk 1 pack 11 gram ni, korang boleh buat 2 adunan. Kalau korang buat 2 adunan, korang boleh masuk 1 pack yeast tu. So, saya masukkan air 1 cawan dan lagi satu ni 1/4 cawan. Gaulkan dia semua sampai sebati. Dan yeast sikit ni sayang pula melekat kat sudu. Okey, korang gaulkan dia ke semuanya sampai dia sebati. Simple sangat-sangat buat apam ni. Bila dah sebati, korang letaklah garam secukup rasa. Atau 1 sudu kecil. Nanti korang punya akan jadi cair macam ni. Dia tak terlampau cair dan dia tak terlampau pekat lah. Macam tu lah. So, kita peramkan dia. Dah gaul semua, kita peramkan dia sampai dia naik. Saya biarkan dalam 30 minit macam tu dia dah naik dah. Tutupkan dengan pinggan atau plastik. And then, dia akan naik macam ni. Bila dah naik macam ni, korang bolehlah letak pewarna yang korang suka atau korang kukus terus macam ni pun boleh. Kalau korang kukus macam ni, dia akan jadi warna kekuningan sedikit lah. Ikut warna tepung yang sedia ada tu. So, ni bekas ni saya akan sapukan minyak untuk senang nanti dia nak tanggal dekat acuan dia. Light-light je kita letak minyak. And then ni saya letak pewarna putih sedikit untuk naikkan seri warna dia. Saya akan kukus warna putih dulu. Okay, kalau korang tak letak warna putih, dia tak seputih yang dalam video saya ni lah. So ni korang letak jangan penuh, separuh saja. Dia akan naik mengembang. Kalau korang nak buat 2 layer pun boleh. Masa korang masuk inti kelapa ni. Inti kelapa ni. And then korang tutup second layer. Tapi ni saya letak terus. Saya letak inti kelapa ni dekat belah bawah. Okey. So, pastikan korang punya air tu dah panas. Pengukus korang punya air tu dah panas. Dah masukkan korang punya kuih. So, tunggulah dalam 10 ke 15 minit dengan api yang sedang. So, ni nanti saya akan tunjukkan cara-cara saya buat inti. Ni saya letak pewarna pandan. Dia bau dan pewarna sekali. Include sekali. So, gaulkan warna hijau. So, jom saya tunjuk korang saya buat inti kelapa macam mana. Masukkan air 1 cawan, masukkan gula merah atau gula Melaka dalam 1/2 cawannya tu. Gula ni ikut kemanisan korang. Kalau korang guna gula Melaka, korang kat pada gula putih sebab gula Melaka tu dah manis. Kalau gula merah tak manis, dia bau dan rasa saja. So, masukkan daun pandan sampailah korang punya ni dah pekat, barulah masuk kelapa parut korang tu. Dan gaul-gaulkan sebatikan kelapa parut korang ni. Masak sekejap untuk bagi dia sebatilah. So, kelapa ni paling simple kalau korang nak buat inti dia tau guys.
So sebelum korang nak buat apam ni, korang buatlah kelapa ni. Saya nak tunggu benda ni masak ni. Saya buatlah kelapa. Dah masuk sebati semua, masukkanlah tepung. Masuklah 2 ke 3 sudu macam tu. Ni untuk sebiji kelapa lah. Anggaran dalam 2 cawan macam tu lah. Cawan metrik, okey. Gaulkan dia semua ni sampai sebati. Dah sebati, masuk ke... kebetulan ni saya dah masuk garam, tak dapat pula shoot, tak nampak pula. So saya masukkan garam dalam 1 sudu kecil macam tu, bagi lemak-lemak masin macam tu. Okey. So gaulkan dia sampai semua sebati, dah siap. So tunggu dia sejuk baru korang gunakan dia. Korang buat inti ni sebelum korang nak buat apam ni. So tunggu dia sejuk baru korang boleh guna. And then ni apam yang kita dah kukus tadi yang berwarna putih. Ni saya letak berwarna putih sedikit untuk nampak dia lebih cantik. So ni korang boleh terus bukakan dia masa dia tengah panas. Keluarkan daripada pengukus korang tu dululah. Sebabkan saya nak bentuk yang sama, 2 bentuk ni, dan lagi 1 bentuk bunga. So saya akan kukus next warna hijau. Untuk acuan yang adunan yang saya bagi tadi tak banyak, korang boleh dapat dalam 20 ke 30 pieces macam tu lah. Itu kalau korang buat kecil. Kalau korang besar dalam 20 biji macam tu. Tak banyak pun untuk sukatan yang saya bagi tu. Okey, so ni saya buat 2 adunan. Sebabkan yeast yang pack tu saya ada lebih, saya tak boleh simpan. Kalau simpan takut dia masuk angin. So saya masuk je sekali dan saya buat 2 adunan. Saya sekali je gaulkan tadi, saya tambah lagi lah. Okey, so ni bunga rose punya. Inti korang boleh letak banyak mana yang korang nak. Tak ada masalah untuk inti kelapa tu. Ni saya letak sedikit. Saya takut anak saya tak pandai nak makan. Dalam apam tu ada inti kelapa gula merah ni, atau gula Melaka. So ni next saya kukus warna hijau. Warna hijau ni saya oleskan minyak sedikit, yang untuk bunga, acuan bunga. Yang bekas acuan jelly tu saya tak letak sebab dia ada sikit-sikit, saya rasa macam ada minyak sikit. So saya tak adalah tambah lagi minyak. Okey, so ni hasil yang warna putih. Nak tunggu warna hijau masak, saya tunjuk warna putih dululah. Okey, sekejap saya tepikan warna hijau. Dan next ada separuh lagi sebab saya buat 2 adunan warna kuning. Sama juga kukusan dia 15 minit, 10 ke 15 minit macam tu, dengan api yang sedang. Pastikan pengukus korang tu air dia dah panas. Okey. Okey, so ni warna kuning. Okey. So guys, selamat mencuba apam Solo berinti kelapa parut yang mudah sangat korang nak buat. Yang tak pandai buat kuih, korang boleh cuba kuih ni. Okey guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys. Nampak tak gebu kan? Memang sedap sangat-sangat. So selamat mencuba.